Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan perempuan, Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS merupakan satu pendekatan oleh kerajaan yang mahu membawa rakyat ke arah pembudayaan hidup sihat. Carilah ruang dan peluang untuk melakukan saringan kesihatan, melakukan aktiviti fizikal, mengamalkan pengambilan makanan yang sihat dan selamat, menjaga kebersihan diri dan juga persekitaran, seterusnya mengubah tingkah laku ke arah kesihatan yang lebih baik. Ayuh kita sama-sama mengamalkan dan semarakkan pembudayaan hidup sihat demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantut mengakibatkan kesan yang serius kepada kanak-kanak dan menjejaskan prestasi pembelajaran mereka. Jangan jadi pembuli. Buli mental, buli fizikal merosakkan masa depan anda. Jika anda seorang mangsa buli, jangan takut. Laporkan. Hentikan buli. Dia cakap apa ni dia? Apa yang dia WhatsApp ni? Abang nak dia balik, kita bincang baik-baik. Dah tak ada apa nak dibincang lagi dah, abang. Tolonglah faham dia. Faham apa dia? Dia sedar tak apa yang dia cakap ni? Perkara ni bukan mainan tau. Sekarang ni abang nak dia balik, kita bincang elok. Abang, masalah yang kita hadap ni dah lama tau. Lama sangat dah kita retak, kita je yang tak nampak. Dia kalau retak, kita boleh baiki tau. Dia ni dah lama bertahan. Dah lama cuba untuk kita tapi dia tak boleh. Dia dah tak rasa apa-apa lagi dah, abang. Tolonglah lepaskan dia. Dia. Astagfirullahaladzim. Dia masih tak nak terus terang ke? Terus terang pasal apa? Siapa perempuan tu? Tak ada perempuan semua. Habis tu? Barang yang jumpa dekat jaket you tu apa benda pula? Mungkin dia atau staf kat pejabat lah. Kan I selalu bagi blazer I dekat dia orang. Habis yang I nak jumpa you dengan perempuan lain bersemasa tu? Silap nampak lah. Yelah, semua orang salah kan? You seorang je yang betul. You jangan sampai I siasat sendiri tau, Faris. Up to you lah. Telah yakin dia ku pilih. Duka yang lalu kini tersisih. Sampai rambut kita memutih. Sampai rangka berjalan tertarik.
Mak gelak apa? Cerita ni tak kelakar pun.